Dunning-Kruger effect. Kalau dalam hadis tu, dia dipanggil sebagai ruwaibidah. Orang yang tak tahu, tapi dia rasa dia tahu. Dalam satu program street dakwah di Bukit Bintang, datang seorang saintis. Saya tak tahu dia saintis. Dia dari Republic Czech. Dia bagi statement ni. Dia kata, orang yang percaya kepada agama ni adalah kerana propaganda dan indoktrinasi. Setuju tak? Majoriti kita akan kata tak setuju. Jawapan saya kata saya setuju. Orang yang beragama adalah hasil indoktrinasi dan propaganda. Saya setuju. Tapi saya kata, but wait. The same thing can be said about you. Being an atheist. Dia atheist, tak percaya pada Tuhan. Saya kata the same thing about you. Awak tak dilahirkan terus-terus jadi atheist. Awak juga menjadi atheist kerana indoktrinasi yang berterusan dan juga propaganda yang berterusan daripada orang atheist sehingga awak memilih jadi atheist. So both sides is also indoctrination. So the problem adalah how do you know what you know is true? Soalan simple tak? Dan soalan itu menjadikan okay, I never thought about that. Orang yang sama, dia kata tentang evolution theory. Saya kata dengan dia, saya tak mau pergi kepada semua benda-benda teknikal, saya pergi kepada the most important. Apa dia? Semua yang wujud ikut evolution theory, dia adalah bermula dengan first single cell. Soalan saya kepada dia, okay, siapa yang cipta the first single cell? Dia biologist tau. Dia ingat dia tahu. Tapi bila kita tanya soalan yang menjadikan dia keluar daripada bias dia, I never thought about that. Good question. Walaupun good question, dia tak pernah bagi saya jawapan yang bagus. Dan dia tak jawab pun. Tetapi itu memadai untuk menjadikan dia berfikir.